Hai kanak-kanak, jangan lupa Hari ini kita akan lihat bagaimana kepimpinan Badrul selaku leader untuk membantu pasukannya dalam cabaran syarikat mereka. Okay, Puan Im, macam saya dapat tahu daripada saya melihat telefon saya, saya dapat tahu bahawa data pasaran kita semakin menurun, di mana warna merah ni merupakan data pasaran kita lah. Jadi dataran pasaran kita ni semakin berkurangan. Jadi saya tak tahu mengapa boleh jadi macam ni. Okay. Jadi untuk saya perlu mengambil inisiatif ni, jadi saya berjumpa dengan Puan Im. Jadi saya inginkan kerjasama daripada Puan Im untuk membantu syarikat kita ni menaikkan semula pasaran kita untuk mengatasi pasaran-pasaran syarikat yang lain. Okey, bos, saya setuju kerjasama. So saya akan pastikan grup pemasaran kita ni usaha lebih keras lagi untuk pastikan kita punya pemasaran ni lebih tinggi berbanding dengan pasaran di luar. Okey bos, dari segi kewangan kita perlu bijak dan berhati-hati dalam menggunakan bajet yang diberikan untuk kita menguruskan semua operasi dengan baik. Okey, baik bos, daripada apa kita lihat daripada caratan kan, kita mengalami banyak perubahan dan banyak penurunan daripada apa yang kita lihat ni. Sebagai jawatan saya dalam pakar IT dan pembangunan produk, saya akan mencadangkan lagi dari kita meningkatkan dari segi IT kita dan juga customer service kita. Seperti kita dapat lihat kan, customer service kita pun dah makin drop dan makin menurun ni. So daripada cadangan saya tu, harap bos buat tinggalkan lagi dan saya akan lebih berusaha dalam meningkatkan lagi kita punya cadangan kita tadi. Nak syarikat yang terus maju, tenaga kerja pun kena yang berkualiti lah. Jadi saya akan berusaha mencari pekerja baru yang berkebolehan dan pastikan employee kita akan sentiasa ada motivasi dalam mengekalkan kejayaan syarikat kita. Okey, bagus semua. Semua pun dah ada peranan masing-masing. Jadi saya harap anda semua boleh bagi kerjasama yang baik untuk meningkatkan pasaran company kita ni. Okay, let's go. Assalamualaikum, saya Masyita. Semalam saya ada call Encik Iman tentang pelaburan dalam syarikat kami. Jadinya saya akan teruskan pelaburan ni kepada bos saya, iaitu Encik Badrul. Okay, Encik Iman, seperti yang pembantu saya katakan, memperkenalkan diri dia dan juga saya adalah Encik Badrul, merupakan ketua company ABC. Jadi saya sangat berharap kepada Encik Iman supaya dapat melabur ke company kami, dan saya sangat yakin bahawa pekerja-pekerja dari saya yang terdiri daripada human resource Encik Puan Farisha, seperti pakar IT kami Encik Syah, dan dari kewangan iaitu Encik Syahmi, dan juga pengurus pemasaran kami iaitu Puan Imtinan mampu untuk menaikkan prestasi company kami supaya dapat meyakinkan Encik Iman untuk melabur ke company kami. Waalaikumsalam Puan Masyitah, dan selamat tengah hari kepada Encik Badrul. Terima kasih kerana menghubungi saya untuk menjadikan saya sebagai pelabur kepada syarikat ABC. Dan seperti apa yang telah Encik Badrul katakan sebentar tadi, dengan penerangan terhadap staf-staf Encik Badrul telah meyakinkan saya untuk saya melabur dengan syarikat Encik. Jadi saya harap pelaburan saya ini bukanlah pelaburan yang sia-sia. Jadi saya harap dengan kerjasama Encik Badrul ini kita akan berjaya sama-sama. Puan Im sebagai pengurus pemasaran, saya nak Puan Im lancarkan kempen digital
Okey, untuk dalam kempen digital ni saya nak Puan Im letakkan idea-idea yang menarik dan maklumat serta gambar yang menarik untuk menarik customer beli produk daripada company kita. Okey. Baik bos, saya akan pastikan kita punya group marketing ni akan upkan media sosial, platform. Lepas tu kita akan kolaborasi dengan beberapa influencer supaya tarik lagi ramai customer. Okey. Okey, untuk Encik Syahmi pula, saya nak Encik Syahmi sediakan bajet kewangan untuk company kita supaya saya nak lihat mengembangkan produk kita dan pemasaran dalam company kita. Okey, nice. Boleh ya? Okey, baik bos. Saya akan sediakan laporan setiap minggu dan setiap bulan untuk memastikan kita punya sistem kewangan lebih lengkap dan lebih strategik lagi. Itu merupakan cadangan yang terbaik daripada saya. Okey, Encik Syah. Okey. Memandangkan Encik Syah ni merupakan pakar IT dalam company kami, jadi saya nak Encik Syah meningkatkan lagi aplikasi company kita, di mana sekarang pun customer banyak menggunakan telefon. Jadi dengan aplikasi yang ada, yang mereka download dalam telefon mereka ni, diorang boleh akses kita punya aplikasi. So mereka boleh lihat keunikan, relevan, berbeza, dan nak kata macam mana, idea maklumat yang menarik dalam company kita ni. Okey, baiklah bos, saya akan pastikan lagi kita punya dari segi customer service kita lebih mesra pengguna untuk pengguna menggunakannya, dan saya akan pastikan juga gangguan teknikal tu tidak sama sekali akan berlaku bila kita mula melakukan projek ini. Saya harapkan yang terbaik untuk awak, Syah. Okey. Untuk Puan Farisha pula, saya inginkan Puan Farisha untuk mencari pekerja yang berbakat. Jadi mungkin Puan Farisha boleh gunakan kebolehan Puan Farisha untuk cari pekerja yang berbakat, supaya pekerja yang berbakat ni dia tidaklah melakukan kerja yang sia-sia dalam company kita. Okey, baik bos, saya akan berusaha mencari cara yang terbaik yang berkebolehan dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk menaikkan lagi nama syarikat kita. Encik Badrul, Encik Iman. Encik Iman nak pergi mana ni, Encik Iman? Oh, saya nak pergi makan kat kedai tu, baru je buka. Tapi sebelum saya nak pergi tu, saya nak komen tentang company awak lah. Saya nampak lah kepemimpinan awak ni boleh maju jaya syarikat ABC ni. Saya doakan awak maju jaya lah dengan company ni. Okey lah, saya pun tak banyak masa perut pun dah lapar, saya nak pergi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Siapa pula ni? Hello. Isteri saya. Apa? Isteri saya tak bersalin dah. Alamak, Cik Badr. Saya pergi dulu, Cik Badr. Cuk. Kenapa je? Tengok nak kerja. Ni Encik Iman nak pergi hospital ni, ada kenderaan tak? Nak pergi hospital? Ya, saya nak bersalin ni. Kenderaan ni ada ke tak? Tak ada. Ambil, saya tumpangkan Encik Iman. Terima kasih, Cik Badr. Jom. Begitulah ceritanya. Dalam dunia persawanan, pemimpin yang hebat mestilah tahu mengurus pasukan, mengatasi cabaran, dan akhir sekali mereka mestilah tahu bagaimana cara untuk memastikan syarikat sentiasa ke hadapan. Ketika kita muda remaja, segalanya dalam
Nanti time Farishan nanti macam mana? Waktu gila. Ini. Oh, ni belah Ini. Ini. Nanti Ini. Macam tu je. Ini. Lah tak kemas. Tak, nanti boleh potong. Boleh potong-potong, boleh edit. Boleh kau nak Ke buat dua-dua je macam sini pasal aku ambil angle dari sini baru cantik. Okey bos, apa yang boleh kita lihat daripada carta ni kan sebagai jawatan saya sebagai kejap, apa tu IT? Nak syarikat terus maju, tenaga kerja pun sekali ke? So. Okey bos, saya setuju untuk kerjasama. So saya akan pastikan grup marketing kita akan usaha lebih lagi untuk pastikan kita punya pemasaran ni melepasi garisan pemasaran asing. Sesat je weh.